Saya dapati mata hitam dia tak duduk diam dan julat pergerakan dia tu sangat besar. Ini adalah tanda juling pendam ataupun isoforia sebab bila saya buat test, confirm mata dia jenis masuk ke dalam. Kau ingat aku tipu ke? Ini sebenarnya kata-kata hati seorang yang selalu sakit kepala dia bila buat kerja dekat depan skrin ataupun ketika dia study. Jadi video ni untuk anda. Untuk relatekan seseorang yang stres dengan sakit kepala dalam hidup ni daripada kecil lagi, saya nak bawa kisah Fiza. Fiza ni umur 36 tahun daripada Bandar Seri Kembangan. Dan beliau buat appointment dan nak tahu betul-betul setelah tengok konten-konten saya ni, adakah mata dia menjadi penyebab sengsara dia daripada sekolah rendah sampai umur 36 tahun, pakai cermin-mata macam mana pun dia tak boleh rasa selesa. Dia tak boleh nak atasi rasa cepat sakit kepala. Dia nampak double vision. Dia kerap mengantuk, rasa macam penat, rasa macam kalau cahaya ada, dia memang tak boleh sebab dia rasa sensitif sangat. Dan yang paling serius sekali, bila dia dah anggap macam dia ni jenis orang yang ada migraine. Pada hari tu, dia dengan tudung biru mudanya, saya pun ambil lah satu target. Dan target tu manik sebesar coklat chip. Dan saya letak dekat depan mata dia. Saya letak depan mata dia dan saya suruh tengok. Dan saya pun cover mata kanan, mata kiri, mata kanan. Dan saya tengok pergerakan dia dengan cermin mata yang lama. Yang baru dia buat tak sampai 3 bulan. Jadi bila saya jumpa patient yang macam ni, dalam hati saya kata macam, bayang sampai umur 36 tahun, dia tak pernah tahu, tak pernah pun dapat rawatan sebab isoforia dia tu memang pada jumlah julat juling yang tak normal yang menyebabkan brain dia asyik nak kontrol mata dia dalam keadaan bila dia melihat yang dekat. Power satu lagi. Power dia tu memanglah dia sesuai untuk tengok yang jauh. Tetapi power tu bila dia pakai untuk tengok yang dekat, habis. Mata dia tak boleh nak kontrol. Membebankan mata dia dan menyebabkan image yang dihantar pada brain ni dalam keadaan yang stres. Asyik-asyik mata tu nak terlari masuk ke dalam. Jadi dia kena betulkan balik. Brain kata, "Woi, mata kau kena betulkan balik. Apa ni masuk ke dalam? Betulkan balik." Dan ini yang berlaku sentiasa bila dia buat kerja-kerja yang skrip masa kecil usah cerita. Dia kata masa kecil sekolah rendah pun sama. Dah dibawa pergi hospital, bawa pergi klinik, dah telan ubat macam-macam, dah kena rehat banyak, sensitif dengan cahaya. Ini menyebabkan dia kata, adakah keadaan ini selama-lamanya akan aku hadapi? Sampai dekat sekolah ke, dekat keluarga dia ke, ataupun masa dia bekerja ke, bila start sakit kepala yang berdenyut-denyut tu sampai tak boleh nak buka mata tu, dia selalu cakap dalam hati, "Kau tahu tak, aku sakit kepala ni, ingat senang ke nak hadap?" Dia rasa semua orang tak faham. Tapi keluarga dia memang betul-betul dah cuba macam-macam. Orang yang bila test dalam keadaan mata dia sebenarnya straight saja. Tetapi bila saya buat test khas tu, mata dia ni memang jenis suka tarik masuk ke dalam. Dan bila dia penat, dia akan mudah tarik nampak double. Ini menyebabkan keadaan bila jangka masa panjang boleh merisikokan seseorang tu boleh jadi juling kekal masuk ke dalam. Saya dah jumpa banyak kes orang-orang dewasa yang berumur 30, 40, bila mereka ni banyak buat kerja-kerja yang dekat, terutama sekali skrin macam laptop, komputer dan juga phone, mereka ni bila kena jadi juling, susah dah nak reverse. Tapi ada juga kes-kes yang berjaya diubah. Jadi saya nak buat kesimpulan lah, memanglah kita dah usaha macam-macam. Kita dah cuba pergi test mata kita dah cuba buat cermin mata kita. Tetapi kita kena faham bahawa bukan semua orang ataupun semua pihak yang ambil serius keadaan mata ni bila dia bekerja. Itu ayat dia. Mata bila bekerja. Maksudnya kalau dalam satu hari tu, memang kita banyak buat kerja skrin. Jadi kena test dalam keadaan tu. Bila keadaan tu menyebabkan mata tu tak dapat berfungsi macam orang lain, jadi kita kena berikan bantuan. Jadi first yang saya buat adalah cermin dia memang kena cermin yang buatkan keadaan mata tu tak payah ataupun tak susah untuk dikawal. Lepas 3 bulan. Lepas 3 bulan dia pakai cermin mata yang memang khas untuk keadaan mata dia untuk bekerja depan skrin tu, saya pun terus buat ujian balik. Dan Alhamdulillah dengan cermin mata yang dia pakai tu, cara dia kawal ni dah makin baik. Sangat-sangat baik. Sebab apa? Dia kata apa? Pertama, double vision saya dah tak ada. Kedua, sakit kepala saya. Kalau dulu saya pakai cermin mata, kadang sebulan, kadang 4 bulan, kadang setahun, cermin mata tu tetap tak rasa selesa bila buat kerja-kerja yang skrin ni. Tapi cermin
yang baru ni seminggu je. Lepas tu saya rasa macam tak tahu nak cakap. Ketiga, rasa mengantuk banyak dah kurang. Jadi bila saya balik office kan, saya dah balik rumah, tak adalah rasa mengantuk sangat bila nak drive. Yang keempat, saya dah tak sensitif sangat dah dengan cahaya. Maksudnya kalau silau apa semua tu dah banyak kurang. Keluar daripada kereta waktu tengah hari, panas matahari tu kena dekat mata, saya relax. Katalah kita buang otak kita ni, apa organ yang paling banyak saraf? Menunjukkan betapa pentingnya organ tu dalam hidup kita. Sebab itu pentingnya mata kita ni yang banyak saraf ni sangat dekat dengan otak kita kerana peranan dia sangat penting. Jadi bila bermasalah macam Fiza ni, menyebabkan brain dia bermasalah nak buat kerja-kerja seharian, tumpuan, skrin, dan ini menyebabkan simptom sakit kepala yang tak dapat diatasi dengan cara biasa. Dah telan Panadol, dah rehat, dah buat macam-macam, dah test MRI, dah buat CT scan, semua menunjukkan dia sihat. Jadi menjadi satu misteri yang sangat besar. Jadi bagi Fiza umur 36 tahun ni, dia dah dapat jawapan. Rupa-rupanya daripada kecil lagi, sejak daripada sekolah rendah, dia kerap sakit kepala ni sebab mata dia tak dirawat dengan cara yang baik. Soalan saya, kalau kita dah buat test kesihatan dan memang kita ni sihat, tak ada apa-apa penyakit, tapi kenapa kerap sakit kepala? Adakah kita test mata ni dalam keadaan fungsi dia atau cara kerja dia bila kita nak buat kerja-kerja seharian? Dari situ kita boleh dapat jawapan. Sekarang ni dah kena wajib cek mata kita ni, cara dia bekerja. Jadi saya nak tanya pada orang yang guna skrin banyak, handphone, laptop, komputer, dan juga orang yang study banyak, anda ada masalah tak dengan mata anda? Atau anda rasa pelik? Cuba beritahu simptom-simptom masalah anda tu dekat ruang komen. Jangan lupa tekan link untuk lebih info.